Episod 10, Siapa sebenarnya penceroboh, mana binaan haram? Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Dalam semua dokumen, satu perkataan menjadi titik paling sensitif. Penceroboh, binaan haram. Dalam pelaksanaan di lapangan, istilah ini digunakan dalam notis rasmi terhadap sebahagian struktur rumah di kawasan tersebut. Berdasarkan status pentadbiran tanah, kedudukan penduduk ditafsir mengikut undang-undang semasa. Namun perkara ini menjadi lebih kompleks apabila dirujuk kepada keputusan mahkamah. Pada tahun 2000, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penduduk tidak boleh dilihat sebagai penceroboh semata-mata dengan mengambil kira sejarah penempatan dan elemen ekuiti. Pendekatan yang sama turut dipertimbangkan semula dalam keputusan Mahkamah Rayuan tahun 2014 yang masih mengekalkan bahawa kedudukan penduduk tidak boleh disamakan secara mudah sebagai penceroboh atau binaan haram tanpa melihat fakta sejarah. Di sinilah konflik utama bermula kerana keputusan mahkamah dan tindakan pentadbiran tidak menggunakan istilah yang sama. Mahkamah menilai berdasarkan sejarah penempatan, manakala notis pentadbiran ditafsir berdasarkan status tanah semasa. Bagi penduduk, keadaan ini menimbulkan kekeliruan yang besar. Kerana dalam satu masa, mereka tidak dianggap penceroboh oleh mahkamah, tetapi dilabel berbeza dalam tindakan pentadbiran di lapangan. Namun, keadilan di bilik bicara menuntut harga yang terlalu tinggi. Meskipun penduduk pernah menang di Mahkamah Tinggi pada tahun 1996, ia bukan pengakhiran, malah menjadi permulaan penderitaan yang berterusan. Penduduk sudah lama berhabis duit, menggadaikan simpanan demi simpanan untuk terus melawan di mahkamah. Lama-kelamaan, kudrat fizikal dan kewangan mula menjejak titik noktah. Sebahagian penduduk akhirnya terpaksa akur dengan rasa pasrah dan rebah menerima keputusan Mahkamah Tinggi yang sentiasa memihak kepada pemaju. Sejarah kekecewaan yang panjang terus berulang, bermula daripada kekalahan di Mahkamah Tinggi 2013, berlanjutan ke Mahkamah Tinggi 2019, sehinggalah keputusan di Mahkamah Tinggi 2025 yang lalu. Mereka bukan mengalah kerana mengaku salah, tetapi mereka sudah kehabisan segala-galanya. Hanya segelintir yang berbaki yang masih mampu melangkah ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, walaupun hakikatnya, sudah berkali-kali penduduk turun naik melangkah ke Mahkamah Rayuan pada tahun 2000, 2014, 2022 dan kini tahun 2026. Namun, satu persoalan besar yang terus menghantui penempatan ini. Kenapa setiap keputusan mahkamah yang memihak kepada penduduk ini sentiasa dipandang sepi oleh pihak pentadbiran? Dan di sinilah konflik sebenar terbentuk apabila satu istilah membawa dua makna berbeza antara keputusan mahkamah dan pelaksanaan di lapangan. Penceroboh atau binaan haram. Episod 11, Siapa yang menentukan status sebenar di lapangan?